Hai semua, jom kita ambil tahu istilah dalam sejarah. Maksud setiap istilah sangat penting. Yang pertama, abad. Maksudnya jangka masa 100 tahun. Ada banyak perkataan abad dalam buku teks. Kedua, arkib. Maksudnya tempat simpanan naskah, rekod dan dokumen sejarah sesebuah negara. Ketiga, alat perpaduan. Maksudnya suatu mekanisme yang diperlukan untuk perpaduan kaum. Keempat, artisan. Maksudnya pekerja yang mahir dalam suatu lapangan atau dikenali sebagai tukang. Kelima, astronomi. Maksudnya kajian tentang kedudukan, gerakan, perkiraan dan tafsiran bintang. Keenam, asal-usul. Maksudnya punca atau sejarah permulaan atau salasilah keturunan tempat atau manusia. Ketujuh, bangga. Maksudnya megah atau berbesar hati. Pernah tak awak rasa bangga menjadi diri sendiri? Kelapan, bentuk muka bumi. Maksudnya pandangan fizikal rupa bumi. Murid-murid, apa bentuk muka bumi kita? Istilah nombor 9 ialah dekad. Maksudnya jangka masa 10 tahun atau disebut dasawarsa. Istilah nombor 10 ialah dipaparkan. Maksudnya dipamerkan atau didedahkan atau dibentangkan. Nombor 11 ialah dinasti. Maksudnya jurai keturunan raja atau disebut wangsa. Istilah nombor 12 ialah dokumen. Maksudnya bukti yang bertulis atau bercetak yang dapat dijadikan keterangan. Nombor 13 ialah garis masa. Maksudnya garisan yang menunjukkan peristiwa yang berlaku pada sesuatu masa tertentu. Istilah nombor 14 ialah kaedah. Maksudnya cara atau peraturan membuat sesuatu. Cikgu nak tanya, apa kaedah belajar awak?